burger dia tu. Tu dalai tu. Oh. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni habis main dekat Mariam Fried Chicken and Coffee. Kuk lanah saya mu. Let's jom saya mu. Let's jom. Okey, saya mu ni lah kedai dia, duk bersebelahan dengan Eko Jaya. Saya mu jom kita tengok dalam kedai dia. Okey, saya mu tengok kedai dia tu kan memang betul-betul luar. Selesa saya mu. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Be, dekat Mariam Fried Chicken ni gapo special be? Oh, hot special kita kalau hot customer hot repeat hari-hari kat sekarang kat nasi lemak ah. Okey lagi apa lagi be? Oh, kalau hot lah ni hot tengah duk soho ni kat burger. Oh, dah chicken burger dengan beef burger. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni habis main dekat Mariam Fried Chicken. Saya mu boleh tengok menu kombinasi hari ni. Saya mu tengok memang betul-betul meriah molek saya mu. Ayam goreng dia tu kan. Tengok kotolek ya bubuh. Memang betul-betul basah mana saya mu. Tengok ke crunchy dia tu. Oh, kok saya tengok ni. Oh. Pohon dia tu kan. Tu. Bagai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Oh, hang. Dia goreng betul-betul sempurna, panas-panas lagi saya tengok. Oh, puas hati saya mu tu. Wow. Wow. Okey, ni habis nak try spicy dia. Saya mau tengok dalam tu. Oh, comel dia goreng ayam. Saya mau tengok bagai tu. Oh. Tengok tu crunchy dah. Wow. Hot spicy dia memang betul-betul memang. Wow. Lepas tu saya mu habis nak try pula chicken tender dia. Saya mau tengok. Ni habis nak cicoh dengan sos garlic dia dah. Saya mu boleh tengok sos garlic dia tu kan. Oh, pekat mana saya mu. Wow. Sos garlic dia sedap saya mu tengok. Chicken tender dia kena dengan sos garlic dia saya mu. Perfect. Okey, ni chicken tender dengan cheese dia dah. Kamu tengok tu. Oh. Wah, hati saya mu. Wow. Okey, ni habis nak try pula nasi lemak dia. Nasi ni beras dia guna ni ke? Beras basmati saya mu tengok. Panjang-panjang gitu saya mu. Comel kejadian dia tu. Sambal dia kita masuk dalam saya mu. Oh, pokok sambal dia. Basah mana ayam. Saya mu boleh tengok ayam dia tu. Tu. Luar crispy, dalam betul-betul berjuicy molek. Ambil ayam ni, letak sini, ambil telur, separuh letak sini, timu, ikan bilis, kita buat kombinasi sempurna, nasi lemak lagi saya mu. Sambal dia tu main perangai. Saya mau tengok burger hak habis order, burger daging dengan burger ayam dia. Tengok tu pun menyelerakan dah burger dia tu. Tu dalam tu. Oh. Tengok kejadian dia tu ke comel dah tu. Oh, puas hati tengok tu. Daging. Tengok cheese dia bubuh tu. Saya mau tengok tu burger dia tu. Tekek gitu. Lu sosok. Daging lembut, roti lembut tengok. Separuh ni burger kan saya mu. Perfect. Wow. Rindu rasa nak makan burger gini saya mu. Wow. Wow. Burger ni saya mau kena terah. Kalau saya mau terah burger ni kan, hilang rindu. Jadi saya mau boleh tengok ni burger ayam dia kan. Besar mana ayam yang berbulan ni saya tengok. Oh, meriah mana ayam. Oh, bagai saya mau tebal. Memang betul-betul puas hati lah kalau makan.
Wow. Rindunya lah nak makan burger gini saya mu. Oh, super saya mu. Oh, betul-betul perfect. Burger dia saya mu, ayam crispy. Ni, roti memang betul-betul lembut lah saya mu. Oh, bagai. Wow. Kena mari cuba saya mu. Kalau habis dengan lidah habis, rasa habis, hak ni betul perfect saya mu. Lepas tu perkena pula ais penis latte saya mu. Idea pun sedap. Okey saya mu, menu hak abang makan dekat Marian Fried Chicken ni, kok lanah memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boy.